Lampu solar yang model hitam ni memang baloi tau. Saya dah repeat banyak biji yang model ni. Sebelum ni saya pasang dekat dinding sini. Saya gantung terus dekat beam. Kalau korang tengok cahaya dia, waktu malam memang cerah. Dia boleh maintain pula cerah macam ni lama sebab lampu ni dia pakai bateri besar dekat bahagian dalam. Dia boleh simpan tenaga yang banyak. Jadi waktu malam dia boleh nyala dengan lebih lama. Kalau korang tengok model ni dia pakai reflektor, lampu LED pula banyak penuh bodi lampu macam ni. Kiri ada, kanan ada, atas ada, tengah pun ada. Jadi cahaya dia ni memang cerah. Yang ni lampu solar yang korang cas guna cahaya matahari. Lampu ni dia tak pakai elektrik macam lampu biasa tau. Dia pakai cahaya matahari saja. Waktu siang macam ni dia akan cas dengan automatik. Waktu malam dia akan nyala juga dengan automatik. Mudah bila korang pakai lampu solar macam ni, automatik. Lepas je pasang, tak payah nak adjust apa-apa. Lampu ni dia akan nyala dan tutup dengan sendiri. Yang jadi sekerap tinggal rumah, pakai lampu solar macam ni, rumah korang akan sentiasa cerah macam ada orang dekat rumah. Sebab lampu ni dia akan automatik nyala. Yang paling best lampu ni, kalau korang pasang banyak biji sekalipun, pasang pula hari-hari, tak payah nak risau bil tinggi sebab guna cahaya matahari saja. Jadi kalau korang nak cari lampu solar, korang boleh cek yang model hitam ni. Harga dia bajet tapi korang dapat lampu saiz besar macam ni. Memang baloi yang model ni. Saya dah repeat banyak biji.